Assalamualaikum dan salam kecemerlangan semua. Saya Cikgu Atika daripada PT PAN. Untuk video kali ini sama-sama kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tahun 4. Topik 12, tajuknya ialah kata imbuhan apitan. Kata imbuhan apitan ialah kata yang menerima imbuhan pada bahagian hadapan dan belakang kata dasar. Atau kata mudahnya, kata imbuhan apitan merupakan gabungan daripada kata imbuhan awalan dan juga kata imbuhan akhiran. Terdapat banyak kata imbuhan apitan. Di sini cikgu ada berikan 3 contoh kata imbuhan apitan, iaitu ke, an, me, i dan juga men, kan. Sekarang kita nak lihat kepada contoh penggunaan kata imbuhan apitan dalam ayat. Yang pertama, kita lihat kepada kata imbuhan apitan ke an. Untuk kata imbuhan apitan ke an di sini terdapat kata imbuhan awalan ke dan juga kata imbuhan akhiran an. Contoh ayatnya ialah kebersihan kawasan sekolah perlu dijaga oleh semua murid. Di sini kalau murid-murid lihat pada kata kebersihan, kata dasarnya ialah bersih. Kata dasar ini menerima imbuhan apitan ke dan juga an. Contoh ayat yang kedua iaitu kata imbuhan apitan me, i. Contoh ayatnya ialah pekerja itu sedang memagari kawasan pembinaan untuk keselamatan. Di sini terdapat penggunaan kata imbuhan apitan me dan juga i bagi kata dasar pagar. Contoh ayat yang ketiga iaitu penggunaan men, kan. Contoh ayatnya ialah guru besar menyampaikan hadiah kepada murid cemerlang. Terdapat penggunaan imbuhan apitan men dan juga kan pada kata dasar sampai di dalam ayat ini. Kita sampai di sini sahaja. Kita akan jumpa dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.